Saya di City. Kalau tengok sekeliling, banyak kedai-kedai macam kedai mobile, kedai game. Sini banyak kan lah kedai jual handphone kan. And then ada banyak lah macam ni apa atraktif dekat City ni, Duel of Sheffield lah. Okay, kita pergi ke depan. Kita kat Sheffield Station sekarang ni. Kat sini macam kalau nak dapatkan tiket nak travel ke, kat sini lah. Selalunya beli online, buy online. Lepas tu boleh pick up kat sini. Kalau rekat, contoh saya ada rekat. Ini rekat. Kalau rekat ni macam kira kad murah lah kalau nak beli tiket kan. Dia bagi diskaun lah. Kalau kita boleh beli buy online. Kalau kat sini kita boleh beli kat sini. Ataupun kita request dia hantar kat rumah kita. Our next place, kita pergi bus station. Yup. Yang tadi tu train station, ni pula bus station. Dua tempat ni korang pun tak tahu kalau nak travel ke luar Sheffield. Lepas ni kita ke pasar pula ya. Jom. Pasar macam ada. Dia bukan sekadar jual sayur ke, buah ke, ataupun ikan ke. Dia ada juga macam kedai baju, macam dekat luar tadi tu lah, shop tu. Pergi juga, jom. Sini kawasan ketiga nama dia. Kat sini kat lah kami tunggu tram. Kalau tempat katedral ni kira macam salah satu tempat menarik lah kat Sheffield ni juga. Selain daripada Duel of Sheffield, katedral ni juga tempat ramai orang berkunjung lah. Kalau dekat belah kiri saya ni, Lords Bank. Lords ni macam most of us banyak guna bank ni lah, sebab bank ni bank Islamic and no interest. Dan sini banyak jugalah kedai yang besar, yang murah-murah. Contohnya Primark, TJ Hughes, TK Maxx, dan banyak lagi lah kedai yang menarik lah. Sofa murah lah. Okay, sekarang kita tengah tunggu tram nak ke pusat hiburan. Sekarang kita lepas je tram, tapi tak apa, banyak lagi tram. Okay, kita tunggu. Dia rider tiket. Dia pergi mana-mana je dia rider. Amboi, sedapnya makan anggur. Ni nak ke mana pula ni sampai naik tram? Ni mesti naik pergi Medan Hall kan? Naik tram dari stesen universiti makan masa 15 minit je. Apa dekat Medan Hall tu? Jom ikut tema. Ni kita dah sampai Medan Hall Shopping Mall. Medan Hall ni macam Times juga lah, ataupun Mid Valley yang kat Malaysia tu. Macam-macam ada. Jom kita masuk dalam. Sini best. Sini ada macam-macam tempat yang saya suka datang lah. Salah satunya tu untuk darat murah. And then ada Argos. Argos ni mata. Lepas tu yang paling best Outland. Murah gila. Lepas tu dekat belakang-belakang tu ada Shoe Zone. Ada apa lagi? Macam lah. Tapi pot ni best lah. Kita pergi pot lain lah. Kalau korang tahu, inilah food court dekat Medan Hall. Satu je dah halal. Potato tu. Kau terlupa pula, ada satu lagi kedai halal dekat sebelah potato tu. Apa nama dia? Saya tak tahu nama dia, tapi sebelah potato. Kedai potato. Tu je lah. Dia kena
dah habis anggur aiskrim pula dah. Jom kita ikuti marker Valley's Entertainment. Here we are, Valley's Entertainment. Inilah tempat hiburan lah. Dekat sana cinemas. Sana bowling, tempat yang selalu kami pergi. And then banyaklah, Nandos tu boleh makan. And hujung sekali Subway. And then yang sana tu Sheffield Arena tu ice skating punya. Sini biasa. Macam buri-buri ke, ada banyak sangat masa kan. Sini ada tempat selalu budak-budak datang. Okay, next. Ni ada booth post office. Oh, lupa pula. Sinilah West Street. Kat West Street ni macam-macam dia tau. Kalau nak cari kedai halal, banyak lah. Contohnya Popeye, tempat yang selalu kita orang pergi lah. Crown. Aslan tu pun halal juga. Kita ke depan sikit. Jalan ni lah yang saya selalu guna pergi kelas. Kalau balik kelas tu, mula lah shopping. Makanan kat Popeye, kat Crown murah. Banyak lagi kedai halal yang lain kat Sheffield ni. Kedai pizza dan Popeye antara kedai halal yang popular di kalangan student. Finally, our last destination, kedai runcit Sheffield. Gurau je. Ni Yafai. And then over there Yasmin. Kalau sebarang macam nak barang rumah ke apa ke, sini adalah. Senang, ada macam-macam. Okey lah, sampai sini je lah. Saya nak pergi Yafai nak beli ayam. See you later. Bye.